Hai geng kebun semua. Untuk sesi satu hari satu ilmu kali ini, saya nak kongsi macam mana saya tanam pokok ulam raja. Tanaman ni mudah nak tanam. Tambahan pula tak banyak serangga perosak yang suka pokok ni. Jadi penjagaannya tak berapa nak susah. Saya suka tanam pokok ni sebab kita boleh tuai berulang kali sampailah pokok ni berbunga ataupun tua. Cara saya akan semai anak benih dalam pasu ataupun tanah. Tujuannya untuk pastikan benih yang saya semai tidak diganggu oleh serangga ataupun cuaca yang terlalu panas. Boleh tengok dekat sini, saya semai benih agak banyak ya sebab saya menggunakan benih yang lama. Jadi kadar pencambahan agak rendah. Pastikan tanah sentiasa lembap untuk memastikan kadar pencambahan tepat dan sekata. Selepas pokok dah tinggi-tinggi sejengkal, dah boleh pindah tanam. Ni contoh yang dah berusia lebih kurang 20 hari. Tanah yang nak ditanam boleh rawat dengan dolomite dan probiotik seperti trichoderma untuk kawalan kulat. Saya akan mulching ataupun buat sukupan untuk mengurangkan siraman. Korang boleh tengok video lepas-lepas tentang kenapa saya mulching hampir semua tanaman saya. Selepas pindah tanam, korang sebenarnya dah boleh mula membaja. Jika korang pakai baja organik, kadar membaja boleh rapat seperti seminggu sekali. Kalau korang pakai baja kimia, kurangkan kepada 2 minggu sekali. Kalau saya, secara peribadi peminat tegar baja kopi keluaran Ajimino. Saya ada juga sentuh tentang baja kimia NPK dalam video lepas. Boleh tengok di pin video ya. Selepas 20 hari, jeng jeng jeng, korang dah boleh tuai hasil pertama korang. Lepas ni dah tak payah cari lagi stok ular raja segar. Nak makan, petik je. Nak dapatkan baja kopi juga, korang boleh dapatkan dekat beg kuning ya. Sampai sini dulu sesi kita. Jumpa lagi di sesi perkongsian akan datang. Bye-bye.